like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita nak fokus teknik menjawab soalan peperiksaan percubaan SPM Negeri Terengganu 2025 soalan 2. Jom kita belajar. Okey, soalan nombor 2 adalah dia kata sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan bagi 2 ekor ketam. Okey, jadual menunjukkan jisim ketam A dan jisim ketam B selepas 12 bulan. Kalau tengok kat sini, cikgu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maknanya setahun lah, 12 bulan kan. So, cikgu ada ketam A, cikgu ada ketam B. Okey, kalau tengok jisim dia kat sini, ketam A, lepas 12 bulan, berat dia jadi 250 gram. Ketam B selepas 12 bulan, berat dia atau jisim dia dalam 150 gram. Kalau ikut saiz, dia jadi macam ni lah. Satu besar, satu kecil kan. Satu berat, satu ringan. Okey, soalan dia. Tulis satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, cikgu dah bagi tahu awak sebelum ni. Cara nak buat pemerhatian adalah begini. Tulis apa yang awak nampak. So, kalau ada 2 MV tadi, awak boleh pilih satu dan bandingkan. Okey, ayat mesti start RV dan ayat start RV, lepas tu MV1 berbanding MV2. Okey, sekarang cikgu ada 2 ketam. Ketam A dan ketam B. Awak nak mana satu? Kalau awak pergi kedai kan, awak pergi kedai tom yum kan, awak nak makan ketam yang besar ke yang kecil? Mesti yang besar kan? Kan? Baru cantik ambil gambar. Contoh cikgu pilih ketam A. So, apa yang cikgu nampak? Dia mesti pada RV. RV cikgu adalah, apa dia? This is MV dan RV. RV cikgu adalah jisim. So, awak nak cakap apa? Ketam A awak nampak dia lebih, jisim dia lebih berat kan? Berbanding ketam B. Macam tu je. So, boleh cakap jisim ketam A lebih berat berbanding jisim ketam B. Awak buat macam ni je, awak dapat 1 markah. Next, soalan B adalah sebab. Okey, kenapa awak kata ketam A ni dia lagi berat daripada ketam B? Awak rasa kenapa ketam yang haiwan berangka luar ni dia boleh lagi berat daripada yang lagi seorang ni? Lagi seekor ni. Kenapa dia lebih berat? Awak tahu tak haiwan berangka luar dia buat proses apa untuk dia jadi besar? So, awak rasa apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa ketam ni lebih berat? Kan? Adakah ada obesiti? Okey, untuk pengetahuan awak, ketam A lebih berat kerana dia mengalami proses ekdisis yang lebih kerap. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu ekdisis, gambar ni adalah ekdisis. Proses dia salin kulit. Okey, ketam iaitu haiwan berangka luar, dia perlu sentiasa melakukan ekdisis supaya dia lebih besar. Okey, sebab tu ketam A lebih berat sebab dia selalu buat ekdisis. Kita bercakap mengalami proses ekdisis yang lebih kerap. Awak faham tak sampai sini? Senang tak? Ataupun awak boleh cakap, cikgu saya rasa ketam A lagi berat sebab dia dapat nutrien lebih banyak. Pun boleh juga. Awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Boleh tak sampai sini? Senang kan? Okey, kita sambung soalan C. Dia kata berdasarkan eksperimen, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Awak kena ingat manipulasi ni yang kita ubah. So, dia MV ke, dia RV ke, dia CV. Okey, kalau awak masih tak biasa guna MV, RV, CV, awak guna PMPB dengan PMPB dan di Malacca PD awak guna. Awak boleh tengok dekat cikgu ada post teknik menjawab yang cikgu guna untuk awak boleh refer. Okey, awak boleh tengok dekat bahagian YouTube cikgu dekat bahagian post. Okey, cikgu ada baru letak tadi teknik menjawab macam mana nak kenal MV, RV, CV macam tu. Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, pemboleh ubah dimanipulasi adalah MV. So, MV cikgu apa dia? MV cikgu yang kita ubah. Kita ubah apa sebenarnya? Kita ubah bulan ke? Kita ubah jisim ke? Kita ubah ketam? Cikgu ubah apa tadi? Kalau awak tengok gambar tadi. Cikgu ubah apa? Ya, betul. Yang cikgu ubah adalah ketam. So, kita boleh cakap ketam A atau ketam B ataupun awak boleh tulis jenis ketam. So, awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Okey, next. Awak pernah dengar tak dia kata cara mengawal pemboleh ubah? Okey, cara mengawal pemboleh ubah dimanipulasi adalah MV. Kan?
So, apakah cara mengawal MV? Okey, cara mengawal dia macam ni kelas. Cara dia, awak boleh guna teknik ni. Menggunakan bilangan MV yang berbeza iaitu MV1 dan MV2. Okey, sekarang ketam cikgu. Okey, MV cikgu kan ketam kan, jenis ketam. Okey, berapa ketam cikgu tadi? 2 kan? So, awak boleh cakap menggunakan 2 jenis ketam yang berbeza iaitu ketam A dan ketam B. Macam tu je awak akan dapat 1 markah. Sampai sini faham ke tak faham? Senang kan? Okey, kita sambung soalan D. Dia kata berikut merupakan satu pernyataan berkaitan dengan eksperimen tersebut. Ketam A akan dijual lebih cepat dan mendapat permintaan yang lebih tinggi di pasaran. Berdasarkan jadual 2 yang ke atas tadi, jadual jisim ketam tadi kan. Bagaimanakah anda boleh buktikan pernyataan tersebut adalah benar? Okey, kalau awak nak tahu kan, kalau awak perasan lah kan, ini membuktikan ni adalah teknik menjawab ataupun soalan yang latest, soalan yang keluar untuk tahun 2025 sahaja. Kalau awak tengok trial SPM 2024, 2023, memang tak ada langsung soalan buktikan ni. So macam mana nak jawab soalan bukti-bukti ni? Ingat dengan perempuan je kena bagi bukti kan? Dengan polis je nak bagi bukti. Dengan soalan sains pun nak kena buktikan. So kita ada teknik macam mana nak buktikan. Senang je. Kalau awak nak buktikan, awak kena refer pemerhatian. Awak kena buat pemerhatian berdasarkan RV eksperimen. Okey, RV eksperimen tadi. Kan kalau kat jadual tadi, RV kita jisim kan. So, adakah awak setuju dengan dalam kotak ni? Dalam kotak ni kata, ketam A akan dijual lebih cepat dan mendapat permintaan tinggi di pasaran. Kita tahu ketam A tadi yang besar tu, yang lagi berat tu, dia kan lagi berat, lagi besar. So, awak rasa betul ke dia akan dijual lebih cepat? Dan awak rasa betul ke dia akan dapat permintaan yang lebih tinggi? Mesti betul kan? So, macam mana awak nak buktikan dia daripada eksperimen tadi? So, apa dia? Awak kena start daripada RV eksperimen. RV eksperimen tadi jisim kan? So, awak boleh cakap lah, jisim ketam A lebih berat berbanding ketam B. Dia macam pemerhatian je. So, awak faham tak? Buktikan ni, awak kena refer RV dekat eksperimen, dekat jadual tadi. Okey, maknanya cikgu dapat buktikan ketam A dapat dijual lebih cepat dengan permintaan lagi tinggi sebab jisim dia berat. Okey, sebab dia besar kan, sebab jisim dia berat. Tapi awak tak boleh guna besar sebab dekat RV, dekat jadual tadi tak ada besar. Okey, dia hanya ada jisim. So, you kena start ayat dengan jisim. So, awak cakap jisim ketam A lebih berat berbanding ketam B. Boleh tak? So, kalau awak boleh jawab macam ni, awak akan dapat 1 markah. So, kita dah ada 5/5 markah. So, awak rasa senang ke senang? Buktikan. Senang kan? So, cikgu harap, okay. So, itu saja untuk video, untuk soalan nombor 2. So, cikgu harap awak faham apa itu MV, macam mana nak buat pemerhatian lagi sekali. Tadi kita dah buat kan? Dan inference iaitu sebab. Dan awak dah belajar macam mana nak cara mengawal MV. Dan awak dah belajar macam mana kita nak buktikan. Ingat buktikan mesti based on eksperimen yang kita buat dekat atas tu. Okey, dia bukan soalan teori dah. Dia soalan RV eksperimen yang boleh nampak dekat eksperimen yang kita bagi. Ya Allah, apa saya cakap ni? Macam tu lah. Dia kena RV eksperimen dekat atas tu. So, itu saja untuk video kali ni. So, cikgu harap you faham dan boleh jawab soalan dengan betul untuk SPM 2025. So, itu saja. Dan jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk-tajuk yang lain. Okay, stay tune untuk soalan nombor 3 pula. Okay semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.